bana kita kerana sama makna lalu hari ini mana yang ada punya alamat sama. Lima biji jalan dulu. Jalan. Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Anda bersama saya Syafiq. Selamat dalam segmen vlog time. Okey, pada pagi ni aku nak ride pergi ke Jasin. Kita nak pergi ride Cafe Markisa. Jadi aku bersama dengan Club MT15 COC, iaitu geng-geng MT15 area Lembah Kelang. Tapi walaupun gerak kita orang MT15, kita orang campur, tak ada kroni-kroni. Kita campur-campur. Kita ada Suzuki Gixxer, kita ada 675NK, kita ada MT-09. So hari ni kita daripada area Seremban, first exit ataupun first checkpoint kita orang dekat apa nama R&R Air Keruh untuk gather balik dengan konvoy, and then nak pick up geng yang tunggu kat sana, and then last dekat Tol Jasin, exit Tol Jasin, dan terus ke Cafe Markisa. Daripada Tol Jasin lebih kurang 20 minit nak ke Cafe Markisa. Alhamdulillah pagi ni cuaca okey, tak ada masalah. Jadi kita mulakan pagi ni dengan bismillah. Untuk korang yang first time nonton kat YouTube channel aku, jangan lupa untuk tekan butang subscribe terlebih dahulu. Jom, let's vlog. Record. Dia pakai kasih lagu macam Insta Luna. Sebab aku nampak dia punya lens dia ada dua. Thank you brother, record. Masuk sepada Melaka. Jangan mencarut, nanti masuk Melaka. Ada lagi 27 minit nak ke persimpangan lah. Tapi ke arena lebih kurang dalam 20 minit. Lebih kurang lah. So kita akan jumpa exit Simpang 4, and then baru dilantas R&R Air Keruh, and then exit Air Keruh, lepas tu exit Jasin. Ayah busa ke tu? Alright, so ni dia exit Simpang 4. Jadi dah tak jauh dah nak ke R&R Air Keruh.
Dia jantas. Sebab dia air keruh ni ada dua. Satu air keruh biasa, satu lagi RNR jantas air keruh. Sebab kita orang pun lupa macam mana member kita orang nak pick up. Sebab dia kata dia tunggu keadaan air keruh. So confused. Ada air keruh je jantas ke air keruh yang biasa? Dah kenapa pula lah kau pergi patah balik? Ini cakap orang. Banyaknya motor. Tepi ke? Right, so kita dekat area jantas air keruh. Sebab ni ada Petronas. Kita orang tak sure member kita orang kat mana. Alright, kita orang dah jumpa dah member kita orang. Tunggu je lah. Slow. Let dulu. Right, let's go. Bismillah. Okay guys, so kita dah berkumpul sekejap dan kita terus ke Tol Jasin. Lepas tol lah. Masuk tol. Lepas je palang tu, berhenti kiri. Palang tu tunggu kat situ lah. Okay. Alright. Okay, jom. So aku nak lead daripada RNR Jantas air keruh. Bismillah. Lori hari ni. Tengah cerita JB hujan. Ni pun langit macam mendung ni. Risau kan? Sepeda basah. Okay, jom kita sambung perjalanan. Kita nak ke Tol Jasin. So, lebih kurang dalam 15 minit macam tu. Kita buat slow-slow je lah. Hujan lebat kan? Hujan. Itu. Hujan lebat oi.
Alright, okay, tak jauh pun daripada exit Air Keruh ni. Lebih kurang dalam 10 minit. So kita terus ya. Nanti kita berhenti kat Jasin. Tak jauh dah. Lagi 29 minit. Lagi 29 minit sampai lah. Masih lagi hujan gerimis, hujan rengai. Masih lagi hujan walaupun rintik-rintik. Kita nak terus ke exit Tol Jasin. Kita takkan berhenti dekat kita takkan berhenti dekat area Remban lah. Kita terus je. So kita exit Jasin. Jalan licin ni, hati-hati sikit lah. Oh, dapat jaket free oh. Ha? Jaket free oh. Right, so kita dah sampai dekat Tol Jasin. Sambung lagi lah, Jan bike. Alright, so kita nak sambung perjalanan. Dah berhenti kencing kejap, and then kita teruskan lah. So slow lah. Jom sambung. Cuaca cerah tapi hujan. Kita layan hujan pagi Ahad dekat Jasin. So basically aku pakai map dekat dalam aku punya Telkom. So aku dengar dia nak ke kiri ke kanan. Aku tak tahu lah betul kita salah. So dengar je lah.
tunggu yang lain sampai. Potong. Langgar lah. Kan semua masih ni laju lah. Ha, yalah. Kita tinggal tunggu yang lain sampai. Jauh lagi dia masuk dalam mana? Dia ke sebelah sana. Lebih kurang lah 15 minit tu. 10 ke 15 minit. Okey, jom. Right, so kita sambung. Kita ke tu, cincin. Cabau lah. First time memang cabau. Right, slow down. Exit 1, exit 2, exit 3. Betul ke sini? Kita tak ada exit 1, 2, 3, betul lah. Cafe Markisa. Sampai dah. Alright, so kita dah sampai. Dia kubur. Alright, so kita dah sampai dah dekat area Jaksin. Kita nak pergi ke Cafe Markisa. So kat mana cafe dia? Dia kata tadi turn left. Mana pergi ke? Oh, turn left sini lah. Alright. Oh, dekat rumah. Oh, sini pakai motosikal. Oh, dia pakai motosikal ramai-ramai sini. Alright, sampai. Alright, masa tengah makan. Kelong Kilo hari. Kilo. Ikan wan masih bergerak tu. Tengah berenang ikan wan tu. Ekor. Alright, so dah settle makan apa semua. Cuaca pun dah kembali cerah. Dah panas kat luar. So kalau korang first time datang kat YouTube channel aku, jangan lupa tekan butang like, komen, share serta subscribe. Dan kita jumpa dalam vlog akan datang. Stay safe. Assalamualaikum.